Okey, nama saya Rasis, orang panggil Cik Mat. Cik Mat, apa masalah hang sebelum ni? Okey, sebelum ni saya ada slip disc daripada tahun 2010 sampai 2020. Ui, lamanya tu. Lama, dah macam-macam. Apa yang macam-macam ni? Okey, first kena slip disc, masuk hospital. Bila buat MRI, tengok ada ke L4, L5. So, dia orang nak operate, Cik Mat tak mau operate. Cik Mat tak mau operate, tapi buat ikhtiar pergi Cairo. Itulah ikhtiar Cairo selama 10 tahun. 10 tahun sekali Cairo berapa kena? Daripada start dulu murah lah RM90, tapi dah naik RM90, 100, 120, 100 sampai 150 selama 10 tahun tiap bulan. Lama tu Cik Mat. Lama. Jadi lepas tu apa yang you buat? Okey, lepas tu isteri saya memperkenalkan Alora Pants. Alora Pants? Ya, Alora Pants. Best ke? Alora Pants ni kalau mula-mula pakai tu nampak macam alamak ketatnya, tapi bila dah pakai slip disc pun dah tak rasa. Alhamdulillah. Sekarang ni tak ada rasa dah. Tak ada rasa dah. Alhamdulillah. Pergi lagi tak? Pergi fizio ke apa? Dah pergi dah. Dah tak perlu pergi dah. Save tiap bulan 150 tu. Jadi kepada teman-teman yang degil tu apa hang punya pesan? Cepat-cepat pakai Alora Pants.